Okay, dah live. Nombor 2 insyaAllah ni. Jom. Kau tengok aku Shen and them. Aku gerak dulu Doktor. Tengok saya live Doktor. Mana? TU. Padang Utara? Kau lagi seorang-seorang? Nanti kita sama-sama e-learning ke? Takut e-learning. Kalau nak seorang boleh je. Sengaja je. Dia sendiri cakap hantu tak suka dalam kafe. Tak apa lagi lu. Yang 80s tu pun takut apa lagi dia. Adik kan? Dia kan takut? Doktor tengok. Follow lah. Tengok TikTok saya. Set my name. Okay. Halo. Ikan betul tau. Hello. Thank you for following. Oi, thank you for the like though. Nah, macam mana aku nak flip cam? Alright. Jom geng, kita pergi TU geng. Kita gerak ke TU. Thank you dah Bob untuk like. Thanks. Hari ni kita explore malam-malam. Dekat dah baru. Okay, di sebelah ni. Oh, dia orang ada berlakon ke situ? Jadi kita simple je lah. Kita gerak from here. Kita masuk sebelah tu, okay? Welcome. Kita pergi TU. Kita pergi Tadahan Utara. Dapat dual cam tak? Macam mana ada dual cam ni? Ni first time dah aku buat benda macam ni. Dapat dual cam tak? Hello. Sorry doh. Menghilang sebentar. Dah buat flip cam. Bob, dengar tak suara aku Bob? Dengar tak? Cokomen, dengar tak suara? Clear tak? Dengar. Okay, mantap. Ni yang aku suka ni. Okay, sekarang kita di Tadahan Utara, okay? Tak macam mana aku nak double cam ni. Mungkin tak dapat dual cam ke? Mungkin follow aku lah. Ni adalah Tadahan Utara. Oh tak, ni Tadahan Selatan. Okay, jom kita pergi Tadahan Selatan. Utara dekat mana ni? Tadahan Utara. Oh, sebelah tu. Jom kita pergi Tadahan Utara. Jom kita gerak ke Tadahan Utara. Ni fakulti. Aku lupa ada fakulti apa ni. Aku pelajar je UPSI, tapi aku lupa dah semua benda. Ni bangunan pun aku tak tahu dah. Pelajar UPSI, tapi tak tahu. Okay. Geng-geng semua, viewer semua. Tempat ni kan, ni pada zaman Jepun dulu. Tempat ni ada kes Jepun membancong kepala-kepala rakyat-rakyat di sekitar Tanjung Malim. Okay, kita stay kat sini. Okay, kita tengok, kita perhati. Ina berani. Of course, kita sentiasa berani. Ini, wait, aku pun tak tahu dah benda ni. Pelajar USI tapi tak tahu apa-apa.
Okay, ni adalah Dewan Makan SITC. Oh, zaman dulu lah. Ni zaman dulu-dulu ni kan. Laluan bersejarah UPSI Historical Trail. Ni zaman bila ni? Tak apalah. Ya dah, aku solo dah. Boleh tengok tak? Solo. No one's here. Tadahan, yalah. Kita nak pergi ni, Tadahan Utara kat sini. Ini diorang silat selalu kat sini. Ni dia. Fakulti Technical dan Vocational, FTV. Kau siapa dulu tak? Saya masih pelajar sini. Saya masih pelajar FBK, Komunikasi Bersosial. Okay. Ui, 100 view. Thank you doh. First time dapat 100 view. Like. Tolong like, tolong share. Ni dah. Tadahan Utara. Jom kita explore lah Tadahan Utara. Flip cam jap. Hello. Ni saya. Saya seorang-seorang. Jom tengok. Okay. Wow. Best kan? Tapi sebelum tu kita naik. Kita santai-santai lah. Ni fakulti aku tak tahu. Ni Tadahan Utara. Tempat student belajar. Okay. Jom kita naik. Kita buka lampu sat. Nak buka lampu ke nak tutup lampu, geng? Abang hati-hati. Jangan tegur. Tak apa-apa. Saya akan senyap sentiasa. Okay. Ni adalah Tadahan Utara. Aku rasa semua pintu dah kunci dah masa ni. Terbuka. Ya dah kunci. Jadi tak dapat masuk dalam Museum Nasional Pendidikan, bang. Okey, bang, boleh je, bang. Mana-mana boleh. Hari ni korang jadi bos. Jangan senyap. Kenapa tak boleh senyap? Ini tempat latihan. Diorang selalu menari lah. Aku rasa lah. Kelas aku, latihan tarian selalu dekat sini. Nanti bosan. Nak aku buat apa ke sini? Ya, ni adalah tandas. Tu aku lupa dah fakulti apa sebelah. Anyway, kita gerak. Hello geng. Aduh, banyak betul penonton ni. Aku kena bercakap ni. Ada siapa-siapa pelajar UPSI tak? Cukup. Cukup. E-learning ke? Sabar bang. Kita slowly, one by one. Siapa tu? Ada orang tak? Nak pergi sini ke? Nak pergi sini. Pergi sini lah. Okay? Pergi sini lah kita. Ui, gelap doh. Kalau tak buka lampu tu. Uish. Alamak. Ni tak best. Senang penonton dari College Za'abah. Welcome. Jangan risau. Kita santai-santai. Ni tandas. Tapi aku tak boleh masuk tandas sebelah ni. Ni perempuan. Jangan. Harap. 100 view, gang. Thank you. Apa buka tak? Tak apa. Thank you, gang. Thank you for the like. 800 like. Thank you. Jap. Nak share dalam grup. Okay. Sorry gang. Tengah share something dalam grup. Share link. Tengok belakang aku jap. Yo. E-learning. Sabar. Kita santai one by one. Kita tadahan dulu. Pergi bang. Berani yang pergi kampus lama ni malam-malam.
Tak ada apa-apa sebenarnya. It's all about your mindset. Pup. Ini ke mana ni? Ni ke mana ni? Aduh. Wih, cantik tu. Aku pelajar usia aku tak nangis ni dah. Tak perasan pun benda ni wujud. Selama aku belajar usia, aku dah SEM 5 dah tu. Jalan seorang ke? Ya bang, jalan seorang bang. Kosong. Kosong, tak ada orang. Kalau ada orang tu, itu bukan kawan saya lah, betul bang. Itu orang lain tu. Saya tak ajak siapa-siapa saya malam ni. Ini dia. Tangki air UPSI yang famous. Kalau masuk UPSI, confirm nampak ni. Hello gang. Hello viewer. Hati-hati bang. Okay, masih. Yang tu ada bubble bus kat ujung tu. Kalau nak gunting rambut sebelah tu. Bubble bus. Okay. Benda ni aku tak tahu wujud pun. Gazebo ni ada dekat UPSI ni. Ni adalah, aku tak tahu. Tu adalah bangunan Chancellor. Tu bangunan Chancellor. Oi, thank you for the like, Big Chilling. Share gang, share. Kita pergi Tanah Utara. Nak tengok bawah tu tak? Gang, nak tengok bawah tu tak? Jom kita tengok bawah. Kita kasih lampu full light. Kita tengok bawah. Okay? Okay. Ready gang? Ready gang? Ada apa-apa tak gang? Ada apa-apa tak? Siapa yang nampak tu? Ada apa-apa tak? Cuba pergi kedai burger depan tu bang. Aduh, yang tu seram lagi bang. Kedai burger depan tu sangat seram. Aku tak mampu, habis duit aku. Sekali masuk tu RM20 hilang. Aduh, seram bang, seram. Santai ada dogi bawah tu. Itulah dogi-dogi ke situ cute. Tak apa, aku boleh pegang. Aku non-Muslim. Aku boleh pegang ni. Ada teh tompu. Faham dah teh tompu tu bang? Tempe aku tahulah. Teh tompu tu apa? Ni dah perjalanan pelajar-pelajar. Kalau nak pergi Tanah Utara. Aku sebenarnya sembah hidung, geng, tak dapat nafas. Tapi tak apa, kita santai-santai kita malam ni. Okay? Flip cam, tengok belakang aku. Hello geng, sorang-sorang geng. Kita sorang-sorang, santai. Nanti kita pergi landing, okay? Nanti kita pergi landing. Jangan risau. Semua benda boleh. Okay. Kalau jumpa jangan lupa selfie. Boleh. Tidur malam ni. Kalau boleh tidur dengan pembantu apa nama? PN. Jangan pandang belakang. Doktor, tengok ni doktor, tengok ni. Seram dah muka ni. Jom kita pergi sebelah ni lagi kan. Kamera makin pandang atas. Okay. Itu tadahan juga. Ini jalan keluar. Okay. Jom kita pergi sebelah ni lagi. Okay, kita pergi berani bang pergi situ malam-malam. Ya. Cuma satu je saya tak berani bang, pergi kedai makan. Kedai makan saya tak berani. Kedai makan seram. Bangunan ni cantik tu. Kalau kau perhati betul-betul bangunan ni. Ni macam guna kamera apa bang? Terang tau. Saya sekarang guna handphone Honor X9D. Pergi masuk rumah pengetua. Masalahnya geng, aku tak tahu tu rumah pengetua. 5 sen ke sini aku tak tahu dah rumah pengetua kat mana. Bang, cuba try sate stay 30-10. 30-10 ada apa bang? Ni
Ini semua adalah kelas-kelas Tadahan Utara. Oh, macam pemerintah. Di sini, di mana pelajar-pelajar UPSI akan pergi ke kelas untuk belajar. Kalau kita lihat di belakang, kelas. Kalau kita lihat di depan, kelas. Tapi kalau kita lihat di sini, bangunan Chancellor. Abang puan paranormal ke? Tak, jalan-jalan je. TS aircon tak function, panas betul. Nanti kita pergi TS. Kita pergi TS, kita settle aircon, okay? Pergi PTB lepas tu dekat parking lot motor ada sejarah situ. Cuba baca. PTB. PTB tu apa? Pusat apa? Pusat Terbengkalai. Dalam kelas ni apa tu? Ada buka lampu tak? Tak nampak pula. Tak nampak pula. Perpustakaan Tuanku Bainun. Oh, okey. Parking motor Perpustakaan Tuanku Bainun. Sekejap, geng. Okey. Masalahnya aku sekarang guna apa nama ni? Gimbal. Oh, ini perpustakaan. Pintu tu terbuka tu. Pintu tu terbuka. Kenapa ada pintu tu terbuka? Siapa ni nak study malam-malam ni? Oh, ini perumahan Chancellor. Itu Chancellor kan? Yalah. Sorry. Kita dah tua kan? Dah tua. Okay, 1, 2, 3. Tengok belakang. Jejeng. Pergi masuk dah terbuka tu. E-learning bang, nak tengok. Okay. Sabar. Dari tadi banyak betul e-learning. Kita slowly, kita one by one. Kita slowly kan. Sini padang besar. Bola sepak, rugby. Semua ada kat padang tu. Okay. Kat sebelah tu FBK. Sebelah tu abang motor. Bye-bye. Baca sejarah dekat parking motor bang. Berkenaan e-learning bang. Ya, sabar. Sini yang banyak sejarah tu. Kawasan ni, hujung tu. Kawasan Jepun tu. Bukan paranormal. Kita santai-santai. Kita jalan-jalan. Parking motor ni kan. Library sebelah tu. Okay, kan? Sabar ya. Santai-santai. Nak main tenis tak? Siapa free malam ni? Jom kita tenis. Siapa free? 2-3 hari tu. Malam ni hujan. Sumbat hidung. Jap. Thank you. Hello. Welcome. Siapa yang datang tu? Banyak kereta pula hari ni. Tu ada kereta. Ni library ni. Jogging ke bang? Ya, jogging. Kita nak sihatkan tubuh badan. Malam-malam exercise best. Siang-siang tak best. Awas. Abang buat tour ke? Ya, kita tour jalan-jalan. Aduh, tak ajak tu. Aku dah ajak dah tadi. Kau banyak alasan tu. Berani seorang-seorang. Kalau macam ni lah. Seorang-seorang berani. Tapi kalau makan tak berani. Kalau makan kena 2-3 orang. Nanti suruh kawan belanja satu makan boleh. Kurang sikit duit. Jimat sikit duit. Menggunakan e-learning tingkat paling atas lah. Okay, santai. Bang, okay, ni adalah museum. Museum ni museum yang tertua di Tanjung Malim. Situ keras. Semua keras kat sini kak. Semua keras. Nak test tak? Keras kak. Keras. Malam ni masih ramai orang. So macam tak best lah. Pergi ambil nasi lebih bang kat SITC. Oh, ada nasi lebih lah. SITC. Ada nasi lebih. Abang memang keras lah. Keras lain maksud. Ada free food tak?
Sini lahirnya UPSI. Tak apalah, biarlah dia orang. Kita buat hal kita. Naik atas sekejap. Ni adalah taman. Ni UPSI ke? Ya, UPSI. Bodoh. Ni phone apa? Clear betul. Honor X9D. Honor X9D. Sabar bang, nanti kita ke e-learning, okay? Santai-santai. Kita jalan-jalan je. Relax, okay? Kita pergi TS je. Naik TS. Lepas tu baru kita pergi e-learning, okay? Hari-hari lain, kita pergi fakulti lain. Kita tengok, okay? Kita santai-santai. Kiri. Ni ke? Memang tak ada kacau ke? Kalau seorang-seorang dekat kampus lama ni tak ada apa-apa lah. Ni semua mindset tau. Kalau fikir positif, positif. Dekat jalan tu, depan tu ke? Oh ni. Rindunya UPSI. Aku pun rindu UPSI dah. Bangunan Tadah Selatan. Ni bangunan Tadah Selatan. Selalu balik sorang-sorang di library, tak ada apa-apa. Wih, cari apa ni? Kita tengok-tengok. Wih, banyak komen ni. Sama-sama Jepun. Nak baca lagi tak? 70 people at a time. Malas lah baca banyak sangat. Bla 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 bla. UPSI sebagai asrama kepada pelajar-pelajar. Kena sempuk. Jom kita jalan TS. Aduh. Cuba abang ni kaskan. Okey, dia macam ni. Ni adalah tempat asrama. Oh, tempat perkuburan. Dia kat mana kuburan? Kat sini. Kalau tak silap saya, tempat ni asrama dia tulis tadi. Tak ada sebut perkuburan. Dia tulis pelajar selama seramai 30 hingga 70 pelajar asrama. Tapi as of now, okay je. Okay je. Everything's good. Everything's fine. So, dia terang tu. Dia terang. Lampu ada. Bunyi motor ada. Bunyi kereta ada. Bunyi pokok pun ada. Tengok, perhati. Seorang ke bang? Ya, seseorang. Duduk luar ke dalam? Saya duduk college KH. Jadi sebelum 12.30 saya kena balik. Tadahan mana ni? Selatan. Tadahan Selatan apa? Tadahan Selatan. Itu tu boleh buka tak? Dapat. Abang asal mana? Saya orang Sarawak bang. Saya orang Sarawak, suku Bidayuh. Jangan balik-balik. Tengah jam tu. Okey, tak balik. Tengah jam ni. Budak balik peskut. Okey, tak balik. Alamak seram. Saya tak balik. Saya stay sini ya. Pergi bangunan merah bang. Bangunan merah yang mana satu. Ada orang. Siapa yang tinggal ni? Bawa dah balik. Kesian. Give a good team music kalau berani. Okey, boleh ya. Lain hari lah. Malam ni kita pergi e-learning. Motif. Sekejap. Searchkan tak? Okey, motif semalam ni nak explore e-learning sebenarnya. Tapi kawan-kawan suruh pergi ke Tadahan Utara, Tadahan Selatan. Tengok-tengok Tadahan. Okey lah, saya datang lah. Ni fakulti lama usia. Tak, ini Tadahan Selatan. Ni ada lampu geng. Ada lampu tak berapa seram.
Ini lampu, tak apa seram. Tandas, malas masuk, tak nak kencing. Jom kita naik sini, gelap sikit. Dah buka lampu ke dok? Jom buka lampu. Pukul 12, silent hour tau. Okey, dah pukul 12 geng. Dah macam buah promo pula. Tak adalah, ni jalan lah. Fakulti Muzik seram juga. Okey, lain kali ya. Lain kali kita pergi Fakulti Muzik. Bang, respect. Bang, respect. Masih. Ni tak ada apa-apa ni pun. Dia buka tak? Ni macam dia buka dah ni. Hello. Ni kunci. Ni kunci. TS ke? Ya, TS. Pergi learning bang. Ya. Sabar. Nanti kita pergi learning kan. Kita pergi learning lepas ni, okey? Jangan risau. Wah, gelap. Wah, cakap. Wah, gelap ke? Ikut boleh ke? Boleh. Esok saya buatnya macam ni. Buatlah. Buat. Ikut boleh. Saya rasa dalam training ke situ. Hire dalam training. Dah punya dalam training. Kunci. Yang ni ke yang ada tulang manusia bawah. Kalau tak silap yang ni. Tak suka lalu sini malam-malam. Tak apa. Saya lalukan untuk awak. Learning bang. Iya, sabar. FBK bro. Iya, sabar. saya okey ya. Tak ada rasa apa-apa. As of now, okey ya. Okey ya. Tak ada apa-apa. Seorang je ke ni? Ya, saya seorang. Okey? Dah tengok tak? Okey, dah tengok tak? Tak ada orang. Pakai kamera apa? Saya guna phone Honor X9D. Itulah kelas kunci. Kat mana ni bang? Tarahan Selatan. Ya, ini Tarahan Selatan ini. Tarahan Selatan. Ya, kita pergi learning. Okey, kita pergi learning ya. Masuk tandas tak boleh. Nanti kena ban. Kalau tak silap, TikTok tak benarkan masuk toilet tu. Kena ban. Kalau tak silap, akulah. Pergi belakang library. Nanti tengok atas pokok kapas tu. Belakang library. Okey. Ni lah kan belakang library. Mana library? Oh, ni library. Pokok kapas. Nah, tu pokok kapas. Pokok ni ke? Pokok ni? Bang, pergi tempat padang latihan silat tu. Oh, saya dah lalu tu bang. Saya baru lalu dari sebelah tu. Pergi Tarahan Utara. Stay tengah malam ni. Kena bagi tahu lah. Cuba off lampu. Ya, tutup. Lampu tutup. Tujuh bawa penggunaan. Okey, boleh. Okay. Dah tengok tak? Dah tengok tak? Tak ada apa-apa. Okay. Sekarang ramai dekat library ya. Library 24 hours. Ya kan, kita pergi learning. Santai. Kita pergi learning. Sebab dah pukul 12 ni. Kena balik pukul 12.30. Fakulti Muzik hari lain. Fakulti Bahasa hari lain. Okay. Kita pergi e-learning dulu. Sini lah kan. Ni cantik ni. Malam-malam. Di taman. Go Shane. Welcome Adib.
area tong sampah FSMP. Ya, hari lain. Tak dapat kita buat satu opsi malam-malam ni. Saya pergi store yang ada traktor dan dengan trailer tu kat mana? Tak tahu. Saya pelajar je opsi, tapi tempat saya masih tak tahu. Ya, kita nak pergi e-learning, sumbat hidung geng. Dapat nafas. Sejuk. Jom kita pergi tempat ni, training ni. Pakai kamera apa ni bang? Smoothnya. Saya guna Honor X9D. Oh, nak e-learning? Okey lah. Kita pergi e-learning paling atas, okey? Abang student ke? Ya, saya student. Aduh, nak pergi tempat pancong ke? Nak pergi e-learning ke? Pergi e-learning lah. Okay, kita pergi e-learning, okey? Sepatutnya saya dah kawan lagi, tapi dia tengah menunggu dekat bilik. Dia takut. Tingkat 5 ya. Okey, kita pergi tingkat 5 terus lah. Tak payah bazir masa. Paranormal tak Yalah. Abang Sabahan ke? Bukan, Sarawakian. Aduh, penat. Restoran jumpa kek. Seorang ke Shen? Ya, saya seorang. Tengok, kosong. Tak ada orang. Kosong. Tingkat 1. Naik lift tak apa. Naik lift internet tak ada. Putus. Line putus. Alamak. Device power Honor X9D. Tingkat 2. Dah tadi pergi museum. Dah tadi. Nak free bed Roger. Kalau free saya Roger. Kehilangan duit lagi seram. Ui, 200 view. Masih 3k like. Sorry ya. Lama tak exercise. Tingkat 3. Taklah, just bawa korang jalan-jalan lah. Pergi museum dah tadi kan. Dah lalu museum tadi. Kalau join awal tadi confirm ada tengok. What a way. Ni dah rasa 4 dah. What more? Bangsa nampak mantap. Kalau ada benda mantap. Tak takut ke bawah. Tak. Aduh. Ya Allah. Wah, tasyawah. Oh, sini terang. Lagi terang, geng. Lagi terang. Oh, confirm sini ada makan-makan. Tak ada apa-apa. Alah kan macam best tu malam-malam. Okey, lain kali kita datang, okey. Tengok saya seorang. Tak ada orang. Area mana ni? Upsi, dekat e-learning Upsi. Waduh, penat. Sampai tengah malam kan. Tak ada apa-apa sebenarnya. Esok dalam minda. Mengah sangat tu je. Tekan nambang. Naik lift.
Naik lift habis dah. Wah. Awak student ke kerja? Sex student. Tunjuk view luar bang. Okay, jom kita naik satu lagi. Kita naik lagi satu. Kita tengok dekat luar tu, okay? Bang tu, abang tu. Tu saya. Hello. Tu saya. Nampak something? Nampak saya lah tu. Okay. Jom, let's go. Kalau ada nampak something tu, ya ini learning. Nampak something tu, screenshot lah. Okay. Kalau nampak something tu, screenshot lah. Tahu kan penggunaan ni keras. Sangat keras. Kat tangan saya ni. Aduh. Ni tempat aircon tak boleh masuk ni. Tempat aircon tak boleh masuk. Ini dah berani dah kau. Ni dia. Ni dia geng. Walau. Ni dia bumbung usi. Bumbung usi. Wah, cantik view malam-malam ni. Ada tangga lagi sebenarnya. Tu. Cantik dah malam-malam tengok bintang. Sebenarnya di atas ni untuk bergambar cantik dah. Polis dia akan ronda, tapi hampir terjatuh bang, tak perasan ada. Polis ronda, tapi mungkin masa ni dia tak ronda. Yang polis mentua dulu. Security kunci lah. Jom kita masuk sebelum kita kena tahan. Bagi aku kena saman lagi seram. Okey. Si mutik si. Okey, jangan bang bernafas jauh sikit. Kuat sangat. Sumbat bang. 2-3 hari ni hujan. Hidung sumbat. Penat naik aras 5. Ni learning ke? Ya, ini learning. Tunggu lama-lama sikit. Bang, aku okey tunggu lama-lama. Masalahnya kalau aku kena saman, siapa yang bayar? Kalau polis meronda, polis bantuan meronda, aku kena saman. Pisang mat, RM50 hilang. Jadi okey lah, cukup lah. HCPA itulah. So, baik kita gerak sebelum kita kena tahan. Kejap. Okay, aku sebenarnya guna ni tadi untuk balancing, tapi nampak macam tak berguna. So dia ada bergerak sikit lah. Dah masuk tak? Okay lah, kita masuk ke cepat. Rest slow, kepak benda jaya. Tok gelap. Gelap. Jom kita jalan je asal gelap. Kita pergi mana yang gelap, okey? Tapi ni tempat apa ni? Aku pun dah tahu dah. Jalan-jalan. Oh, ni tempat cleaner ni. Ni tempat cleaner. Oh, itu tempat elektrik tu kan? Jom kita buka lampu jom. Oh, itu pun kelas. Jom. Oh, ni kelas baru ni. Ni kelas apa ni? Kuliah. Oh, bilik kuliah.
Kat mana ni? Kat e-learning. E-learning lah. E-learning. Ni dekat mana? Oh, tak apa buka. Kunci. Dah kunci. Usi lama Ya, usi lama. Seorang ke? Ya, seorang. GoPro. Aduh, aku dah tunjuk tangan dah penuh. Jadi aku stop sekejap. Oh, dia orang tengah memperbaiki. Saya keluar sekarang. Okay. Saya keluar. Saya just takut kena saman je sebenarnya ni. Saya bukan guard. Saya hanya pelajar. Situ tandas. Ni GoPro. Itu tandas. Tak apa-apa. Kenal Dr. Hafiz ke? Ya, kenal. Sebenarnya saya datang ke Dr. Hafiz ni. Ada tak bang? Buat masa sekarang tak ada apa-apa. Buat masa sekarang tak ada apa-apa. Mana konsert PESCON UPSI kampus baru. Fakulti. Alah weh, penat dah. Bang pergi balik tidur lah. Aku 12 dah. Okay, geng. Okay. Bang apa ke sini? Saya saja jalan-jalan. Usi lama ke? Ya, usi lama. Nampak bayang-bayang? Ya ke? Mungkin bayang-bayang saya je tu. Sorry, air kerusi. Bang, masalahnya saya bukan Islam, bang. Jadi saya tak tahu ayat kerusi semua tu. Inilah e-learning. Rindu. Dah tadi. Kita dah keluar pergi rooftop tadi tau. Belok kanan bang. Okey. Bawah ni kita belok kanan. Konsert dekat kampus baru. Ini kampus lama. Ini kampus. Okey. Belok kanan kan? Okey, belok kanan. Elok pula ni. Kan, kita dah tadi geng. Masih lama masih operasi ke? Ya, masih beroperasi. Sinilah pelajar-pelajar study, kelas-kelas. Semua dekat sini. Hati-hati kat e-learning. Ya. Okay bang, pergi masa Yana pula. Okay, hari lain. Malam minggu keluar abang malam seram. Nak pakai please campus academic. Saya dah pergi campus academic. Yang dunia e-learningnya tu. Bilik tangki. Tak ada jumpa apa-apa pun sekarang ni. Kau datang ke belakang bang. Ya, kita pergi tanda belakang. Pergi TU. Dah tadi pergi TU. Tadahan Selatan dah pergi. Tadahan Utara dah beli. Dah pergi. Ni dia. Abang ada asma ke? Tak. Sumbat hidung. Tak apa nafas. Dia tak marah ke? Entahlah. Satu kita nak balik awal ni. Takut kat marah. Pergi fakulti meta bang. Ya, lain hari. Saya lapar. Jom makan. Main-main kau bang. Kita kena fikir positif geng. Santai-santai. Bang nak ikut boleh. Tapi kalau dua-dua orang tak best. 10-10. Sekarang ini dah bulan berapa dah? 11 kan? 11. Tu guard tengah. Tu pak guard lah tu. Dia duduk belakang bang. Mana? Fikir pun seram malam-malam. Banyak perhati tu. Ya, CCTV tu. Pos polis bantuan taklah. Bagi saya yang paling seram dekat kafe. Nanti balik kampus baru ni apa bang? Ada lecturer saya tengah tunggu. Dia tengah tengok live ni. Celah kain kau bang. Ya ke? Aduh.
Kafe mana bang? Kafe mana-mana lah. Private on bang. Okay boleh. Saya nak pergi sini ke situ. Boleh tak? FSMP, FMSMP, FMCP. Papi. Alah, janganlah marah-marah. Yang tu seram geng. Takut kena gigit. Ya. Relax, my dude. Ni kan tempat tu kan, perkuburan tu kan. Tempat pancong tu kan. Aku lupa tu. Ni tempat pancong tu kan. Awak tak pergi peskon ban. Peskon boring. Tak, papi tu marah kat aku geng. Dia marah kat aku. Dia kat siapa ni budak ni? Kenapa dia berani betul ni? Kampus lama seram. Ya, kampus lama. Ni kita geng. Kita seorang-seorang. Abang orang Sarawak ke? Ya, saya orang Sarawak. Ada darah Bidayu. Bang, FBK. Lain hari lah. Dah lewat dah ni. Esok ke, lusa ke. Ya, museum bang. Dah tadi. Kita pula jalan siang malam-malam. Saya jalan-jalan bosan kan. Orang pergi peskon. Kita pergi jalan-jalan. Pergi studio sedih bang. Aduh, banyak sangat nak pergi ni geng. Aduh. Bang balik risau lah. Sabar. Naik learning bang. Dah tadi. Dah pergi learning dah. Dah pergi learning. Dah pergi TU. Dah pergi TS. Dah pergi museum. Dah pergi library. Semua dah pergi dah. Tak tengok live you. Pergi DTC bang. Jalan kaki. DTC. Aduh gila jalan kaki. Mati aku bang. Bangunan sikit. Apa belakang tu bang. Nah ni bangunan dia. Tengok tak? Tak tengok. Tak ada apa-apa. Ada yang ikut tu. Ya ke? Okey lah. Tak apalah. Aku pun lonely sekarang ni. Sangat lonely tu. Kalau aku ada kawan, confirm aku dah jalan dengan kawan ni kan. What is the reason I am alone? Because I have no one. Elok-elok bang, kan ikut balik. Tak apa. I believe in a world where people of all colours can live together. Where Bidayu can live with a Malay. Where a Malay can live with a Chinese. Bang orang Sabah ke? Orang Sarawak? Tahun lepas gelap. Oh ya ke? Jerit. Aunty ada tengok KTT ada komen bagi tahu kawasan tadahan keras. Tadahan tu tempat mana? Tadahan tu dia ada 2 tadahan. Ni tadahan utara, tempat student belajar. Dah pergi tadi. Tadahan selatan sebelah tu. Ini tadahan selatan ni. Tadahan selatan. Abang Tok Boboh ke berani betul? Tak, saya just pelajar biasa, manusia biasa. Abang mesti rasa tak cukup nafas ke? Tak. Tanda kepada. Bukan. Saya memang sumpah hidung. Dari dah berhari-hari dah ni. Sebab hari hujan. Saya memang allergic. Kalau hari sejuk, saya memang sumbat. Pulai-pulai. Alright. Ada hal. Boleh jap. Dah habis ke? Dah lama dah habis. Dan ni santai-santai. Sebab ni kan tempat tu kan. Maybe one day kita boleh buat duduk-duduk santai-santai ke situ kan. Semoga selamat balik bang. Ya, terima kasih. Nak tengok FS. Okay, hari lain kita pergi tempat lain. Okay. Malam ni kita pergi learning sebenarnya. Misi saya sebenarnya nak tengok learning. Time ni dah cerah. Terang dah. Bang, siapa di belakang tu? Cuba tanya dah. Bang. Siapa bang? Pergi tanda studio sini bang. Tak nak pergi tanda kena ban nanti. Bahaya. Anak pun kat situ juga. Abang takutkan sebenarnya sebab tu buat live. Kalau tak buat live, tak ada orang nak tengok. Nanti aku nak cakap, aku pergi ni seorang-seorang. Tak ada orang percaya. Bayangkan kalau aku tak buat live kan, aku cakap, aku pergi Tadahan Selatan tu. Tak ada apa-apa. Siapa nak percaya? Tak ada orang nak percaya. Ni aku buat live ni sebagai bukti lah. Aku dicabar sebenarnya. Aku dicabar. Orang yang cakap, Shen, kau confirm tu tak berani seorang-seorang ni. Kau confirm tak berani seorang-seorang ni. Apa semua ni. Sebab aku cakap, aku tak percaya semua benda ni. Tapi tu kawasan Pacong Jepun. Sebelah tu. Sebelah tu lah. Sebelah. Dia dekat area situ. LA bang.
Tak betul lah, betul sebagai bukti lah. Orang cakap tak berani apa semua tu. Ni bukti aku sorang-sorang. Santai lah, tak ada apa-apa. Jom dah tengok e-learning. Tengok 100 view lah. Ada nampak apa-apa tak? Kalau ada screenshot. Kalau ada screenshot send. Kalau ada screenshot send. Kalau ada screenshot send. Send, share. Kalau ada screenshot share. Apa-apalah. Abang buat paranormal ke? Tak ada. Saya buat exploring. Saya buat explores. Berjalan-jalan explore. Okay. Okay. Screenshot. Berapa tingkat tu? Ada 6 tingkat. Cuba explore bawah kolong tu. Dah tadi kan? Dah tadi. Saya tengok ada bawah tu tadi. Decline. Dah tengok dah. Awal live tadi dah. Stay situ sampai pukul 2 boleh tak bang? Tak boleh. Get tutup. Bunyi apa ada bunyi ni? Ada sudah pernah dengar lah yang pasal e-learning tu. Bawah tu anjing suka duduk ya. Anjing baring, anjing duduk. Ada nampak kat sini dalam kelas. Tak ada apa-apa. Jangan risau. Kat sini tak ada apa-apa. Kat situ tak ada apa-apa. Screenshot. Kalau ada apa-apa lah, screenshot. Studio seni bang. Okay, one day, okay. Ada hari nanti kita pergi ke Abang Takut. Dah tadi pergi. Dah pergi. Okay, saya slow. Dah pergi tadi. Awal-awal. Nak hujan tu. Masalahnya nak pergi tandas, TikTok dia ada rules tau. Tak boleh pergi ke tandas. Takut kena ban. Terkejut tak bang? Wish. Bahaya. Balik bang takut. Tak ada apa-apa. Saya sebenarnya ni penolong tau. Saya sebenarnya menolong anda semua tau. Siapa-siapa yang balik lewat, yang ada kelas malam-malam tu, kalau tengok aku ke sini, tegur-tegur lah. Aku sebenarnya menolong lah. Kalau orang takut. Hello. Tu kawan tu. Dia dah lari dah. Tu dah kawan tadi tu. Dia kawan. Warden ke ni? Tak lah. Saya just pelajar biasanya. Mainlah kat berguna. Dah tadi kat berguna e-learning sampai ke flow 6. Tu dah fasa abang ke hari hujan. 3 hari hujan. Dah lah allergic dengan sejuk. Lepas tu masuk kelas berekon awal-awal pagi. Mana toknya? Bro, UPSI ke? Ya, UPSI. Sem 5 sekarang. Sem 5 final year dah. Dah nak habis dah. So tu berani buat live. Kenapa buat live dia muncul? Kalau tak buat live dia muncul pula. Mungkin dia ada dengan kamera dia kan. Tu doktor. Saya gerak dengan ni lah. Ni geng-geng saya semua ni. Ni lah yang cabar saya jalan-jalan seorang. Dia orangnya, bang bukan total 8 sem ke? Tak, untuk call saya cuma 6 sem. Tu. Balik lah. Bagat meronda tadi. Oh iya ke? Takut. Sebab fakulti muzik kan ada kes kehilangan barang. Okay. Nak balik kan tu? Baliknya lah. Kita gerak keluar lah. Gerak keluar? Kau nak buat live dekat rumah penghulu Daud tu kalau berani je. Dah tadi. Dah. Ya? Dah. Rumah penghulu Daud? Oh, penghulu. Nantilah hari lain dah lewat ni. 12.30 ni kan. Get kampus baru dah tutup. Lepas lagi tak? Lepas lagi tak? Lepas. Lepas Kalau lepas je lah aku Okay. Saya nak balik dulu geng. Saya nak balik UPSI kampus baru. Ada ruang tak? Okay.
Thank you guys for watching. Aduh. Take care. Bye bye. Balik. Abang kereta.